Okey, sekarang kita berada di mana? Jalan Muhammad, Kampung Tali Air 8, Sungai Leman, Sekincan, Selangor. So, saya betul-betul berada dekat tepi jalan besar ni, menghala ke Sabak Bernam. Okey, so alhamdulillah, satu lagi unit rumah bersama dengan iHome Property telah pun selamat didirikan. Dan untuk makluman, klien kita ni, Puan Rozinawati ataupun Kak Rozi, memilih iHome untuk membina tiny house yang dipilih untuk dijadikan homestay untuk lokasi di Sekincan. Jom kita tengok macam mana rumah yang telah pun siap. Okay, so ini laluan masuk, alhamdulillah. Okay, so ini laluan masuk, alright. So dah sampai, alhamdulillah. Inilah rumahnya, tiny house yang telah pun siap, yang telah pun dipilih oleh customer kita, Puan Rozinawati ataupun Kak Rozi. Okay, so tadi alhamdulillah saya sempat berbual dengan beliau. Beliau merupakan ex-stewardess berkas pramugari Malaysia Airlines selama 20 tahun. 2018 beliau mengambil keputusan untuk mengerjakan haji dan mengambil keputusan untuk berhenti. So jadi inilah bisnes terbaru beliau. Kita doakan agar bisnes homestay Kak Rozinawati yang berada di Tali Air 8 Sekincan ini maju hendaknya, insya-Allah. Jom kita nak tengok apa yang ada di dalam rumah tiny house kita ni. Okey, so macam mana dah tengok kan apa yang ada dekat tiny house. So untuk makluman, inilah spesifikasi rumah tiny house. Rumah mampu milik di bawah iHome Property. 2 bilik, 1 bilik air berkuasaan 500 kaki persegi. Inilah design dia. Color, anda boleh memilih 2 pilihan warna untuk di bahagian dinding luar. So ramai customer iHome memilih rumah tiny house untuk dibuat homestay ataupun chalet. Anda pilih lagi. Jom, jika anda ada tanah, jika anda ada modal untuk membina rumah untuk duduk ataupun untuk dibuat homestay ataupun chalet, pilihlah iHome Property. Kami ada promosi dengan harga istimewa. Nak tahu? Klik nombor di bawah.